Walaupun serba kekurangan, tidak menghalang masyarakat di sini berkongsi rezeki. Satu amalan biasa bagi mereka, menjamu orang-orang kampung yang kurang berkemampuan dengan jamuan makan seperti ini. Sekalipun hanya nasi dan kuah dal sahaja, itu pun dah cukup menerbitkan kegembiraan di wajah-wajah mereka. Semuanya buat sendiri je. Gotong royong penduduk kampung, dari masak nasi dan penyediaan kuah dal. Kuah dan nasi yang telah siap dimasak akan diagihkan oleh orang-orang kampung kepada semua para tetamu yang hadir. Bagi kita mungkin keadaan ini tidak begitu selesa, akan tetapi buat mereka ia adalah satu anugerah yang tidak terhingga. Lihat, mereka tidak berkira, nak tambah sila kan? Nak kuah banjir pun boleh, tiada masalah. Janji korang makan sampai habis je. Nak tapau bawa balik pun boleh. Kalau ada lebih,